Guys, okay, hari ni sebenarnya vlog kali ni kita orang nak hiking Rawang Bypass. Tapi masalahnya tu Mama tu Sidai. Mama tu Sidai. So sekarang dah tengah hari. So kita orang mungkin akan hiking Rawang Bypass dalam petang. So sekarang kita tak tahu apa. So kita orang jalan-jalan dekat Kuala Kubu Baru. So apa yang dekat Kuala Kubu Baru? Kuala Kubu Baru ni dia ada Bukit Kutu apa semua kan. Tapi tu kena permit. So ni last minute, so tak sempat kan. So kita orang bawa ke satu tempat which is nama dia Ampang Pecah. Ampang Pecah. Okay, so Ampang Pecah tu macam mana? Okay, Ampang Pecah ni. Aduh, basah-basah kaki ya dos. Selesai jom. Tapi dia cantik di depan tu. Dia nampak macam waterfall. Ni sini tu je. Ha? Ni straight je. Yang cantik ujung tu. So kat sini pun ramai orang mandi. Aku lupa bawa slipper. So mungkin itulah. So ni nice spot lah. Okay guys, sebab banyak nyamuk tu, aku dah banyak kena gigit ni. So kita akan pergi ke next destination sebelum kita makan, which is kita akan pergi ke Empangan Selangor. Let's go. Nampak. Okay, so sekarang kita ke Empangan Kuala Selangor. Sorry, is it Empangan Selangor lah, Pulau Selangor ke something. Dekat situ aku tengok dekat Google Map macam cantik. So let's go.
Let's go! Let's go! Okay, so sekarang kita dah sampai ke Empangan Sungai Sangor. Okay, so ada macam-macam kat sini. Berdasarkan Google Map ada yang macam apa tak. Nanti korang tengok sendiri Mat. Aku tak tahu nak describe. So dekat sini ada macam tempat stargazing. Lawa nanti kita tak pernah pergi waktu malam. So kena try waktu malam baru kita tengok. Boleh stargazing kat sini. Kenapa sini tak ada jual air ah? Aku nampak macam ada tu. Tapi tak tahu lah. Kat mana? Tak yang tu punya kemah tu. Dia jual ke? Dia ada anjing. Shit, mana? Belakang lah. Oh, fuck man. Dekat. Cuba, kita naik dulu. So, ada anak anjing eh? Oi. Cuba kita tak kacau dia. Okay. So, ni lah dia. Dah dia view Empangan Kuala Sangor. Kuala Sangor dia letak. Sorry, Empangan Sungai Sangor. Nampak macam ada pulau kat situ kan? Kenapa ada pulau kat situ? Kalau di sini ke Genting jauh tak? Ya, sebenarnya kalau di Genting aku ada satu tempat pernah pergi ni. Tengok lah kalau dapat. Kita tengok jarak dia dari sini jauh ke tak? Ha? Temple kau tahu tak? Pergi Genting lah, tak payah hiking. Ha? Kita kena penutup dia, kena hiking kan. Aku dah sampai sini. Aku dah kepunan lah gambar-gambar dekat Rawang Bypass tu. Okay. PT Kemuncak sekarang pukul 4. Kita akan pergi ke Rawang Bypass. Okey. So dari dia matlamat kita adalah untuk kenal dapatkan satu IG at least. Satu IG perempuan at least. IG perempuan lah. Bukan post gambar kat IG. Post gambar, post dekat certain tempat. Ini goal kita. Tadi ke? Tu lah sepatutnya. Kenapa tak ada? Aku punya tertinggal kat Indonesia. Bukan tertinggal, kena rampas. Kenapa? Sebab tak boleh bawa kat airport ni. Tongkat tu. Macam senjata. Macam bila nak beli baru? Sampai sekarang aku tak beli. Kalau orang hiking selalu ada benda tu. Kinabalu aku sewa. Lepas tu kat Mount Pulag pun tempat homestay tu provide.
Dalam video aku tengok tengok lalu terowong. Tapi mana terowong tu? Ke sepatutnya kena turun tadi? Kena dulu. Baru jalan ni. Kau tahu tak kat mana terowong ni? Come on. So, berdasarkan research aku tadi, trail ni daripada tempat parking tadi nak sampai ke peak viewpoint tu dalam 3 km. So 3 km 1 jam dalam 10 minit, 30 minit lah. So patah balik mungkin dalam pukul 6. Tak tahu kalau kita sempat tengok sunrise ke tak. Okay, sunset. Mungkin lagi pada search. Kau tengok dekat TikTok tak? Tengok TikTok. Kau search amoy-amoy Rong bypass. Nanti keluar lah. Lepas tu kau tengok lah mana-mana yang comel-comel kan. Situ lah hasil research aku. Comel kan? Acak ke? So bagi member ni easy lah sebab dia tak bawa banyak barang. Aku bawa bag. Lepas tu kena merekod lagi pakai kamera. Tanggungjawab aku besar mat untuk bawa konten untuk korang. Apa dalam beg kau tu? Dalam bag aku ada drone, ada kamera, semua konten. Tapi masalahnya orang yang tengok video aku dia tak tengok sampai habis. So watch hour aku masalah. Macam mana aku nak buat duit bro? So maksudnya kau boleh park tepi highway ni betul masuk hiking lah. Ada terowong ke? Tu terowong ni. Kan ni atas. Kan. Dia basah sebab hujan tadi. Wish ni hati-hati tu. Pakai tali. Oh, ada tali dia tak masuk. Sorry. Shit, licin mat. Hati-hati. Ah, shit.
Guys, licin. Untuk korang, Mat. Okey, aku dah bawah. Cantik tu. Okay, tu terowong dia. Aku kena maco tu sebab kau nak masuk vlog aku ni. Ni first debut tu. Cantik kan? Bawah. Pasal kita punya air. Ha. Macam Ghost Adventures ya. So, hi. Uish, terkejut tu. Kelawar ke? Kelawar eh? Okay, dia nak keluar dah. Oh, nak pasal masak. Okay, it's in the end guys. Kepit je. Okay. Dah. Peace. Wah. Lompat-lompat. Ada dua tu boleh pijak. So, Ros, kau akan consider tak aktiviti ni untuk kau dating awet kau nanti? Why tu? Tak adventure? Ha? Kalau tengah ramai orang sini beratur tau. Orang beratur sini kau nak ambil gambar. Ni tak ada tali, Mat. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Semoga bergema sampai selamanya. Aku tahu kenapa hari ni aku macam barai sikit. Padahal track ni easy je, tapi aku rasa macam barai. Okay, setiap step untuk trail ni semua main langkah tinggi tau. So tu yang buat barai aku.
Not sure yang kat IG tu sama ada dekat atas sana. Aku rasa atas sana. Rasa yang ni ya. Oh, tu pun ada orang. What? Ha. Siapa? Dia dah press. Guys, dah sampai. Yeay, dah sampai. We are the champion, my friend. We are the fighting to the end.